berapa tahun garanti ni? Kalau saya buat CT scan, saluran darah saya normal, kalsium skor saya kosong, tak nampak langsung sumbat dalam saluran darah jantung. Berapa lama doktor boleh bagi saya garanti kepada saluran darah saya? Jawapan saya, engkau buat CT scan bukan macam beli kereta ada garanti. Sebab tak ada pakar jantung yang boleh bagi garanti 3, 5 atau 10 tahun. Yang kononnya engkau ni tak boleh kena serangan jantung sebab engkau baru buat CT scan, tak nampak blockage, 10 tahun garanti engkau tak kena serangan jantung. Ataupun ada minor narrowing dalam CT scan, aku bagi garanti 3-5 tahun saja. Tak ada. Kau tengok muka aku, janggut aku dah banyak putih. Dah lama aku buat kerja macam ni. Banyak pesakit yang saya jumpa, normal CT scan setahun, 2 tahun lepas, tetap boleh kena serangan jantung. Saya ada pesakit semalam baru buat angiogram, masuk tube dalam saluran darah jantung, tengok langsung tak ada blockage. Dalam masa 24 jam, pecah lemak atau kolesterol dalam saluran darah, kena serangan jantung. Semua benda saya dah jumpa. Apa yang kami boleh kata, apa yang kami boleh advise adalah apabila buat CT scan, kalau coronary calcium score kau kosong, tak nampak langsung saluran darah jantung tu tersumbat, aku boleh kata bermakna sakit dada kau sekarang ni sudah tentu bukan disebabkan saluran darah jantung. Jadi kau boleh relax, kurang sikit kau punya anxiety symptom. Tetapi aku tak boleh cakap dekat pesakit tu, Saluran darah hari ni kau ni normal. Jadi kalau tahun depan atau 2 tahun depan, kau kena sakit dada, merebak pergi dekat tengkuk, merebak pergi dekat dua-dua bahu, kau jangan bimbang bukan sakit jantung. Sebab kau dah buat CT scan 2 tahun lepas kan, doktor tu bagi 10 tahun garanti. tak ada. Tak bermaksud engkau tak boleh kena serangan jantung walaupun CT scan kau tu normal. Jadi, tak ada garanti. Saya bukan jual kereta.